Pernah tak anda nampak satu corak dan anda tertanya-tanya, ini betul-betul terjadi ke? Atau kebetulan je? Daripada data bisnes sampailah ke genetik, dunia kita ni kan penuh dengan corak. Jadi, kali ni, jom kita bedah siasat satu alat statistik yang hebat, yang boleh tolong kita asingkan mana satu corak yang betul-betul nyata dan mana yang cuma nasib. Cuba bayangkan situasi ni. Gerak hati anda mungkin dah rasa macam, ada yang tak kena dengan ciling ni. Tapi, macam mana nak pastikan? Soalan macam inilah yang selalu bermain dalam fikiran penyelidik, penganalisis dan sesiapa saja yang nak buat keputusan guna data. Kita perlukan satu cara, satu kaedah untuk ukur sama ada apa yang kita nampak tu betul-betul luar biasa, bukan setakat nasib baik je. Okey, jom kita masuk bab teknikal sikit. Untuk jawab soalan tadi, kita kena guna alat yang betul. Ramai antara kita mungkin dah biasa dengar pasal ujian statistik yang bandingkan purata, macam ujian T. Tapi, alat yang kita nak bincang hari ni, ujian Ki Kuasa 2. Dia lain sikit. Dia tak pandang purata. Tak. Dia fokus pada bilangan. Dia ni pakar dalam mengira benda-benda yang kita boleh letak dalam kotak berbeza. Okey, so inilah pelan tindakan kita. Mula-mula, kita kenal dulu dengan detektif data kita ni. Lepas tu, kita tengok dua misi utama dia, ujian kepadanan kebaikan dan ujian kebebasan. Kita akan bongkar macam mana logik dia berfungsi. Basically, kita bandingkan apa yang kita nampak dengan apa yang kita agak akan nampak. Dan last kali, kita belajar pula macam mana nak baca hasilnya dan faham kenapa benda ni penting. Baiklah, jom kita mula dengan bahagian pertama kita, mengesan corak sebenar. Cuma bayangkan je, ujian Ki Kuasa 2 ni macam kanta pembesar seorang detektif yang memang khas dibuat untuk suluh data dan cari petunjuk-petunjuk tersembunyi. Jadi, apa benda sebenarnya alat ni? Kalau ikut buku, namanya ujian non-parametrik. Bunyi macam canggih kan? Tapi maksud dia senang je. Ujian ni tak cerewet. Dia tak banyak andaian pasal data kita. Sebab itulah dia sangat fleksibel. Kerja utama dia, senang cerita, ialah untuk cek adakah nombor yang kita kira untuk setiap kategori tu sama tak macam yang kita jangkakan. Jangan pening tengok graf ni. Nampak serabut kan? Yang penting kat sini ialah nombor Ki Kuasa 2 yang kita akan kira nanti, dia sebenarnya ikut satu corak kebarangkalian yang kita dah tahu. Para saintis dah kaji benda ni. Diorang dah tahu dah. Nilai sekian-sekian ni biasa ke tak biasa. Inilah yang bagi kita kuasa untuk tentukan sama ada hasil kita tu betul-betul istimewa atau benda biasa je yang boleh jadi secara raw. Okey, jom kita tengok macam mana benda ni berfungsi dalam dunia sebenar. Kita buka fail kes nombor 1. Soalan untuk kes ni mudah je. Adakah apa yang kita nampak depan mata sama dengan apa yang teori cakap? Jom kita guna satu contoh klasik. Genetik. Katakanlah seorang penyelidik ni ada satu teori. Teori genetik Mendel. Teori ni boleh ramal dengan tepat berapa peratus bunga pink, putih dan merah yang dipatut dapat. Inilah jangkaan kita. Macam blueprint lah. Persoalannya sekarang, bunga betul-betul yang tumbuh kat taman itu ikut tak blueprint ni? Dan kat sinilah letaknya jantung ujian kias kuasa 2. Semuanya pasal perbandingan. Kita ambil apa yang kita nampak, data cerapan kita, dan kita letak sebelah menyebelah dengan apa yang kita sangka akan nampak, iaitu jangkaan kita. Nah, tengok jadual ni. Jelas kan? Kolom dijangka tu, itulah blueprint dari teori tadi. Kolom dicerap tu pula, itulah realitinya. Contohnya, teori kata patut ada 60 bunga pink tapi didapat 75. Teori kata patut ada 30 bunga putih tapi dapat 20 je. Nampak kan ada beza, ada gap antara teori dengan realiti? Soalannya sekarang, gap ni cukup besar tak untuk kita kata, ada sesuatu yang tak kena ni? Jadi, macam mana nak ukur gap ni? Guna formula ni. Saya tahu, nampak macam menakutkan. Tapi relax, anggap je ni macam resepi. Basically, untuk setiap kategori tu, kita ambil beza antara O dicerap dengan E dijangka, buat sikit kira-kira, lepas tu campurkan semua. Jom kita buat satu-satu. Okey, kita tengok bunga pink je dulu. Langkah 1, kita kira beza dia. 75 tolak 60, dapat 15. Inilah gap kasar dia. Langkah 2, kita kuasa 2kan nombor tu. 15 darab 15 dapat 225. Ini untuk pastikan semua nombor jadi positif. Langkah 3, kita bahagi dengan nombor jangkaan tadi iaitu 60. So, 225 bahagi 60, kita dapat 3.75. Nombor ni, inilah markah perbezaan untuk bunga pink. Dan kita buat benda yang sama untuk bunga putih dan bunga merah.
Ulang je 3 langkah mudah tadi. Lepas dah dapat markah untuk setiap warna, kita campurkan je semua sekali. Simbol sigma tu maksudnya jumlah kan? Hasil tambah tulah nilai Q kuasa 2 kita. Dia ni macam satu ringkasan, satu nombor je yang wakilkan keseluruhan gap antara realiti dengan teori. Mantap. So, kita dah nampak macam mana ujian ni berfungsi untuk satu benda kan? Sekarang, jom kita buka fail kes nombor 2. Kali ni kita nak tengok sisi lain Q kuasa 2 ni bila kita nak jawab soalan, dua benda ni ada kaitan ke tak Ini namanya ujian kebebasan. Misi kedua detektif kita. Apa yang beza sikit, kali ni kita tak bandingkan dengan mana-mana teori dari luar. Sebaliknya, kita tengok dua benda dalam data kita sendiri. Nak tengok ada tak connection tak antara dua benda tu. Contohnya, kalau kita tanya 100 orang dua soalan, 1, awak tim kopi ke tim teh? Dan 2, awak morning person ke night out? Ujian kebebasan ni boleh tolong kita cek, ada tak kaitan antara minuman kegemaran dengan waktu paling produktif seseorang? Atau dua benda ni tak ada kena-mengena langsung? Okey, tak kisahlah kita buat kes nombor 1 jadi atau kes nombor 2. Langkah terakhirnya sama. Kita dah penat-penat kira, dah dapat nilai Q kuasa 2 kita. Jadi apa seterusnya? Sekaranglah masanya untuk kita faham apa maksud nombor tu. Inilah masanya kita selesaikan kes. Okey, kita patah balik ke kes bunga tadi. Ingat tak? Lepas kita dah campur semua, kita dapat nombor akhir 7.92. Anggap je nombor ni macam skor kekuatan bukti kita. Dia tunjukkan betapa besarnya perbezaan antara bunga sebenar dengan apa yang teori ramalkan. Lagi besar nombor ni, lagi besarlah bezanya. Tapi, 7.92 tu besar ke? Macam mana kita nak tahu? Kita perlukan satu garisan penamat untuk dibandingkan. Inilah gunanya nilai kritis. Fikirkan ia macam markah lulus. Nombor ni kita dapat dari jadual statistik dan dia jadi penanda aras kita. Kalau skor kita melepasi markah lulus ni, barulah kita boleh kata ianya signifikan. Dan inilah dia, saat penentuannya. Skor bukti kita ialah 7.92. Markah lulus kita pula 5.992. Jelas, bukti kita dah melepasi ambang. Jadi apa keputusannya? Kita tolak hipotesis yang kata semua ni kebetulan je. Bukti kita cukup kuat untuk kata teori genetik asal tu macam tak kena dengan bunga-bunga ni. Corak yang kita nampak, lebih banyak bunga pink dan kurang bunga putih dan merah, nampaknya memang nyata. Okey, jom kita renung sejenak. Kenapa benda ni penting? Sebab alat ni, dia bukan untuk saintis je. Dia sebenarnya alat untuk kita semua yang ada rasa ingin tahu pasal dunia. Pada dasarnya, inilah yang membuatkan ujian Q kuasa 2 ni sangat hebat. Ia bagi kita satu cara yang sistematik untuk uji idea-idea kita dengan bukti. Tak kisahlah awak nak uji kempen pemasaran baru tu berkesan ke tak, atau nak siasat betul ke ada kaitan antara tahap pendidikan dengan gaji. Ujian ni bantu kita untuk berhenti setakat agak-agak dan mula buat kesimpulan berdasarkan data. Jadi, sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan soalan ni. Cuba fikirkan, apa corak yang anda selalu nampak kat sekeliling anda? Mungkin kat tempat kerja, dalam hobi atau dalam berita harian. Ujian Q kuasa 2 ni, dia macam satu peringatan untuk kita bahawa dengan sikit je usaha mengira dan banyak rasa ingin tahu, kita semua sebenarnya ada kuasa untuk siasat sendiri corak-corak ni dan cari kebenarannya.